Ya, welcome back to CCTV bersama dengan Tok Kau dan juga Tok Anjang. Macam biasa kita ada kas-kas pelakon. Sweet Dream. Kita ada Mira Fiza, Ben Ahmed dan juga Sean Lee. Dia juga. Aku menang lagi. Apa ni? Apa ni? Boleh. Marah. Okey. Ni apa ni? Kacau tempat orang ni. Aku tak ada jemput pun. Pakai seluar, lupa nak butang. Kami datang nak tutup hutang. Aku tanya sekarang, hutang apa ni anak kecil? Okeylah, sinilah. Kalau memang nak rulat alih, tak nak bayar hutang, tak apa. Gantikan dengan Mira Fiza. Mana boleh? Macam main lihang tu sikit. Tengok. Tak payah percaya kalau korang hutang kita bayar. Nenek, apa kata? Apa kata kita berlaku secara adil? Ini tak cukup adil ke ni? Tak cukup adil. Mana adil macam ni? Mira percaya dia ke atau kita orang? Tak ada. Mira percaya siapa yang boleh bagi pick up line yang paling best. Kita ada Ben Ahmed, Sean Lee lah. Setakat Doraemon main panas ni. Kisahlah. Boleh. Kita semua dalam cabaran. Sentak. Sebab Han datang tak dijemput. Okey. Di pelawar pun tidak. Mula dulu. Okey. Bagi depan dulu, Ben. Bagi depan. Doraemon terbakar, Doraemon terbakar. Okey, Mira. Ya, saya. Lagu Negaraku. Kalau kita berhimpun ramai-ramai waktu perhimpunan sekolah, nyanyi lagu Negaraku. Betul. Kalau keluarga kita berhimpun, nyanyi lagu apa? Lagu apa? Selamat pengantin baru. Kompandi Palu, pengantin baru, duduk bersanding, tersipung malu. Okey. Orang tua. Masa sini. Aku jaga depa ni. Okey. Ni sebelah sini sebelah kanan lah. Korang kita sila. Ini otai Mia. Okey. Come on, Sean. Boleh. Ini semua budak-budak mentah ni, Sean. Jangan malu kau. Okey, kita cuba. Kita cuba. Okey, cuba. Dia main negaraku tadi. Negaraku. Okey. Come on, Sean. Saya korbankan cinta untuk awak.少林功夫醒，好好嘢。少林功夫勁，我係咁講佢，咁講佢。Come on lah, Chinese mah. Next. Okey. Bapa kebenaran kita semestinya Tunku Abdul Rahman. Tapi kalau bapa awak, Kalau bapak saya, Badu Zaman? zaman akan datang lah. Apa dia? Bapak tahun depan. Bapa awak Bapa tahun depan. Siapa nak goreng? Setakat budak mentah ni nak cakap dengan perempuan pun Menggeletak. Tengok orang tua punya style. Budak-budak muda sila ambil. orang tua. Tengok Budak Y ni. orang tua kalau buat pick-up line dia mesti ada gaya. Okey tu kita tengok yang taat. Sabar Zat, naik motor. Waisuki. Okey. Mira Filza. Ya, saya. Mira. Ya. Apa beza Waisuku biru dengan Mira Filza?
Oh, tak tahulah apa beza dia. Kalau Y suku biru, bunyi dia blab 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 blab. Kalau Mirafiza bunyi dia baby Sayang. For being called Bibi or sayang? Bibi sayang. Bibi sayang. Bibi sayang. Bibi sayang. Okey, jom. Okay, Mira nak pick up line ke atau nak yang silent je? Ha? Pilih dua. Nak pick up line ke nak silent? Silent? Silent Okay. Okay. Awak percaya saya jodoh awak. Jadi, saya percaya awak jodoh saya. Faham. Okey, maksud dia apa? Maksud dia apa? Awak fikir saya adalah jodoh awak. Jadi saya pun fikir awak adalah jodoh saya. Tak boleh biar dia main bahasa isyarat. Tok tak main apa tadi yang main pantun kan? Tok bala pantun. Okey. Sedia? Bersedia. Mira Filzah, baby kesayangan kami. Senyuman manis, si gadis ayu. Lupakanlah Zizan, lupakanlah Bang Remy. Terimalah cinta Tok, cause I love you. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Real lah tu ni. Bagi. Kalau dulu berat saya 60, sekarang berapa? Tak tahu? Cuba teka je. Berat awak sekarang? Kalau dulu 60, sekarang lagi berat lagi. Ke ringan lagi? Salah. Sekarang berat lagi saya nak lupa dengan awak. Dia ni gagap dia buat. Tak kira. Ben. Aku nak Ben Amir. Ben Amir. Hero drama sikit kampung. Okey. Kau kalau tak betul ni, follower Instagram kau semua lagi. Okay, ini untuk Putri ya. Putri. Yeah. You cute and you mute. You make my heart goes woot 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 woot. Okay. Diam. Ais ni. Ui. Kenapa dia pilih Ais? Bukan. Ni nak top up kumpulan ni. Okey. Okey. Saya kan kalau boleh nak sangat jadi pemain rugby. Awak tahu tak kenapa? Pemain rugby. Kenapa? Sebab kalau boleh saya nak peluk awak sampai ke garisan penamat. Boleh. Jangan mengada boleh tak? Bila orang request tu jangan decline Tak payah show lah, suka tengok. Can you stop this? Baby sayang! Why? Itu je respon dia. Bagus. Atuk. Saya nak minta sesuatu ni. Atuk nak minta apa? Ambil lah Atuk, bagi semua. Jangan bukan semua. Minta-mintalah jodoh kita bersama. Bibi sayang. Bibi sayang. Bibi sayang. Kira berapa? Okey, dah habis. Berapa kaki kat kapal yang dia beli ni?
Okey Mira, sekarang ni jangan pick up line lagi ya. Okey, jangan pick up line. Siapa pemenangnya? Allah, siapa pemenangnya? Tak bayar Zah? Bola rugby. Tak bayar Zah? Tak bayar ikhlas. Tak bayar Zah? Yang first kan? Terima kasih banyak-banyak kepada Mira Filzah, Ben Amir dan juga Sean. Baik, jangan lupa tengok drama 2 Sweet Dream.